Salam guys, jumpa lagi dengan aku Syahman Abu Hassan dan kali ni aku nak share korang tentang masalah pintu. Pernah tak mengalami masalah pintu yang macam ni? Pintu tak rapat. Tak lama lepas tu terbuka. Ini lah masalahnya. Kalau kata kita keluar kejap nak ambil barang, kucing kat luar masuk ke dalam. So, aku belilah benda ni. Penutup pintu automatik. Benda ni sebenarnya kita boleh buka dia macam ni. Katakanlah pintu kita terbuka, dia boleh tolong tutupkan balik. Ini spring tau. Kata kita buka pintu, so shaft ni akan menolak pintu kita yang terbuka tu untuk rapatkan balik. Katakanlah kau dah pasang benda ni kan, dan dalam masa yang sama korang buat kenduri ke majlis yang memerlukan pintu dalam keadaan sentiasa terbuka. Tak payah risau sebab benda ni, kalau kata korang tak nak pakai, kau boleh tolakkan ke atas. Jadi, pintu yang kita buka akan sentiasa terbuka. Tak ada masalah. Pintu korang kalau daun dia buka ke sini, akan letak macam ni. Kalau kata pintu korang, buka dia ke sebelah sini, kena pasang dia macam ni. Okey, cara untuk mengetat atau melonggarkan spring kat dalam ni, kau nampak kat bahagian atas ni ada anak panah ni kan. Sebelah anak panah ni ada punat yang macam ni. So, sekarang ni apa yang kita kena buat? Kita bagi Allen key ni kan. Pusingkan Allen key ni. Lepas kita masukkan dia ke dalam tempat Allen key, kita pusingkan. Dia akan longgar, kita angkat keluar. Punat ni. Ini mencabar sikit. Kau kena pulas ikut tahap ketat yang korang nak. Dekat dalam ni kau akan nampak lubang kat dalam ni. Rupanya ada beberapa lubang yang kita boleh masuk. Tadi lubang pertama, ni lubang pertama, ni lubang kedua, ni lubang ketiga. Dua lubang. Ada lagi lubang keempat. Ni makin ketat lah ni. Jadi nak lagi ketat, kau carilah lubang yang keempat atau kelima. Lepas tu kau masukkan balik pin ni dekat dalam lubang dia. Settle. Tapi nak mudah, elok kita pasang siap-siap dekat pintu, baru kita adjust benda ni. Okey, jom kita mula proses penebukan. Untuk kerja tebuk ni memang aku biasa pakai value mag rotary hammer drill. Guna barang yang tepat dan betul memang sangat membantu dan memudahkan untuk kita menyiapkan kerja dengan lebih cepat. Okey, kau nampak ada 4 lubang yang aku perlu tebuk. Aku gunakan pen mata panjang macam ni untuk masukkan tanda dalam lubang ni. Kalau pen biasa ni kadang-kadang kita tak boleh nak tanda sebab dia tak cukup panjang matanya. Okey guys, masa untuk menebuk dah tiba. So kita buat satu persatu. Masukkan wall plug ke dalam lubang yang kita dah tebuk tadi. Settle masukkan wall plug. Kita masuk skru dan ikatkan dia. Yang ini penyendal yang akan menahan shaft tu nanti. Okey, settle. Bila kita dah pasang, alat ni tak cukup kuat untuk menolak pintu ni semula. Jadi kita gunakan Allen key untuk tarik keluar pin sebelum kita ketatkan. Nampak? Bila kita pusing ada lubang tu tau, dan
kita masukkan pin ni ke lubang yang baru. Kalau tak cukup ketat, pusing lagi, angkat dan tarik dia masuk balik pin tu semula. Bila dah settle, kita masukkan balik batang shaft ni. Ada ketika nanti korang tak nak pakai kan spring ni, kita tolakkan dia ke atas. Waktu ni memang pintu ni kita boleh buka tanpa dia tutup kembali. Waktu ni amat diperlukan, terutamanya bila kita ada buat kenduri ke, ramai majlis orang datang ke kan. Okey, itu saja perkongsian aku pada kali ni. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi.